Macam mana nak pecahkan batu karang empedu dengan cara yang lebih semula jadi? Ada yang takut nak pembedahan kan, nak cari cara alternatif. Ataupun memang dah tahu dah mungkin ke depan ada dah tarikhnya kan, tapi nak cuba juga. Okey, saya akan kongsikan. Okay. Yang pertama ialah amalkan omega 3. Omega 3 ni dibantu untuk bakar lemak, bakar kolesterol. Okay, ada juga batu-batu karang ni dalam bentuk yang bahan-bahan ni adalah daripada kolesterol kan. Jadi dibantu untuk cairkan, naikkan metabolisme. Untuk batu karang empedu yang dah ada inflamasi kan, mungkin dia dah cocok kan, dah rasa sakit, ada yang mungkin dah demam dah. So dibantu untuk sebagai anti radang. Bantu sel tu ada ketahanan supaya lawan radang yang berlaku. Okay, yang kedua saya cadangkan polyphenol lah. Polyphenol blend ni sangat powerful antioksidan untuk lawan benda-benda yang abnormal dalam tubuh kita. Dia akan bantu betulkan sel, dia akan bantu hilangkan benda-benda yang pertumbuhan-ketumbuhan yang tak bagus, dia bantu naikkan metabolisme, dia anti radang dan dia bantu untuk orang kata baiki kerosakan genetik kita tu. Mungkin ayah kita pun pernah ada masalah yang sama, mak kita, so dia bantu betulkan balik kerosakan genetik tu. Dan dua benda ni testimoni ialah yang saya bagi ke ayah saya sendiri, dia demam 2 bulan on off, check rupanya ada batu karang dalam empedu. So kami bagi dua produk ni, alhamdulillah dalam masa 2 ke 3 hari pergi scan, buat ultrasound, doktor sahkan tidak ada batu empedu. So macam mana dicair, dipecah, dikeluar tu wallahu alam kita tak tahu, tetapi dua produk ni dengan fungsi dia tu sangat bagus untuk lawan benda-benda yang abnormal dalam tubuh. So macam ni nak dapatkan ni, simple saja, boleh contact kami di link di bahagian description. Okey, dan boleh hubungi saya di 019 394 9873 melalui WhatsApp